Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Coach Adaha daripada Politeknik Sultan Azlan Shah. Baik, untuk video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk memegang mallet. Okey, ini adalah mallet. Ada 3 jenis mallet. Mallet kayu, mallet besi, mallet iron dan juga satu lagi fiber. Untuk kita memegang mallet, pertama biasanya memukul tangan kanan akan pegang pada bahagian tangan kiri permulaan. Kemudian tangan kanan letak di atas tangan kiri. Ibu jari bertemu. Okey. So cuba praktis. Pukulan basic. Okey. Ini adalah cara pegangan yang basic saja. Saya cuma nak mengajar kamu cara pegangan yang basic. Okey. Tapi bila kamu dah expert, kamu boleh pegang cara golfer, masukkan jari ke dalam ni, pegang supaya grab, supaya mallet tu tak lepas. Ini cara yang dah profesional. Tapi basically kita guna cara yang asas. Faham? Faham. Kita akan melihat cara pegangan mallet dan dipraktikkan dengan pukulan bola. Kalau kita nak pukul jarak dekat, angkat mallet sedikit, mata memandang ke arah bola, ayun. Dekat. Kalau jarak sederhana, tinggi sikit. Okey, ayun. Dan kalau kita nak buat pukulan jarak jauh, jauh tak? Jauh. So kita implement, masukkan bola ke dalam gate. Okey. Pukulan pertama tak masuk, pukulan kedua masuk. Okey. Kesimpulannya, untuk jadi pemain ubah dengan pukulan yang baik, pertama practice make perfect. So practice make perfect. Biasa pegang mallet banyak kali, awak akan dapat membuat pukulan yang baik. Okey, terima kasih.